Hai, adakah anda merupakan seorang pengusaha kedai makan, restoran ataupun kafe nak gunakan satu sistem POS yang boleh print order, kitchen dan semuanya? Okey, jom kita tengok dan gunakan mesin kira dulu. Pertama sekali, anda jangan lupa untuk uploadkan produk-produk anda ke dalam aplikasi mesin kira seperti biasa. Kalau tak tahu lagi, boleh tengok video sebelah. Pertama sekali, anda kena pergi ke 3 baris sebelah kiri di bahagian atas, kemudian cari sahaja General Setting. Tekankan di Enable Kitchen Mode. Jadi, daripada Retail Mode akan berubah ke Kitchen Mode. Anda boleh nampak produk-produk anda telah dikategorikan dengan kategori-kategori yang anda telah savekan. Seperti berikut. Jadi, imagine ataupun bayangkan sahaja anda merupakan juruwang yang berada di cashier counter dan ada customer ataupun pelanggan yang nak key in order, tekankan sahaja dan pilihkan sahaja produk yang mereka inginkan. Seperti ini. Kemudian di sini anda boleh nampak ada sebuah ruang yang menyatakan remark. Di situ, customer ataupun pelanggan boleh custom order. Contohnya, kurang manis, tambah gula ataupun tak nak sayur. Di bawah akan ada dua pilihan iaitu antara take away ataupun dine in. Jadi pilih sahaja yang mana customer nak. Kemudian anda pergi ke order summary dan jangan lupa untuk masukkan nombor meja. Seperti ini. Kemudian anda boleh tanyakan kepada pelanggan anda untuk bayar sekarang atau bayar kemudian. Untuk bayar sekarang, senang sahaja tekan butang make payment now. Kalau untuk bayar kemudian, boleh tekan butang pay later. Sekiranya pelanggan sudah habis makan dan mereka ingin bayar, apa yang kita perlu lakukan? Kita hanya perlu pergi ke order list. Dan di order list anda boleh nampak dua bahagian iaitu unpaid dan juga paid. Tekan sahaja order di bahagian unpaid, tekan dan kemudian boleh tekan butang make payment now. Sekiranya anda ada kitchen dan juga anda ada pekerja-pekerja yang ingin print ataupun cetak kitchen list, jangan risau. Make sure anda ada Bluetooth printer ataupun kalau perlukan saranan daripada kami, boleh kontak kami. Jadi di sini anda boleh lihat kita ada satu printer dan di sini juga di mesin kira di bahagian aplikasi ini anda boleh pergi ke bahagian kitchen list. Tekan sahaja order yang mana yang anda perlu cetak dan tekan sahaja di situ. Automatically dia akan dicetak. Jadi itu sahaja. Sebelum untuk tutup kedai, kita boleh tengok kita punya laporan harian seperti biasa, seperti ini. Selamat menggunakan mesin kira. Terima kasih.